perut, lembu, usus, bukannya babat, tapi dia masak masak Clio Indonesian. Kita tak rutin diet atau pemakanan yang apa yang abang amalkan sekarang ni? Apabila makan nasi tu, memang seumur hidup saya tak pernah tambah nasi. Walaupun apabila saya dah rasa makanan tu, lauk tu sedap betul, mesti nak kena tambah nasi, tapi saya takkan tambah. Saya akan lawan nafsu untuk menambah nasi tu. Jadi sebenarnya point dia adalah portion. Portion kita tu sebenarnya, kalau yang itu kita jangan besarkan portion tu. Apabila portion tu dah besar, perut kita pun, usus kita akan membesar. Jadi apabila usus sudah membesar, dia akan memerlukan makanan yang lebih banyak untuk diisi, untuk tak nak rasa lapar. Jadi dia makin lama dia akan besar. Sebab itulah abang amalkan untuk tak tambah nasi. Jadi bila orang kata tak tambah nasi tu, dari segi kepuasan nikmat makan tu macam mana? Puas. Puas Sebenarnya apabila perut kita dah memang bersatu je usus tu, jadi dia bila tiap-tiap kali kita makan, kita akan ambil portion yang sama. Jadi itu membuatkan saya boleh kontrol lagi lah makanan-makanan yang lebih-lebih sedap, saya rasa, daripada sebelum-sebelum. Okey, kalau kita imbas balik zaman abang kanak-kanak, zaman abang kecil kan, abang lahir dari dalam keluarga sendiri kan. Jadi ketika zaman kanak-kanak, adakah ibu bapa, terutamanya mak abang sendiri lah, ada masa untuk masak untuk keluarga ketika itu? Memang tiap-tiap hari mak saya akan masak. Sebab masa tu pelakon-pelakon tak adalah sesibuk pelakon-pelakon zaman sekarang. Jadi maknanya mereka memang ada masa untuk masak. Sampai sekarang saya masih rindu lagi masakan arwah mak saya. Dan itulah dia. Tapi kadang-kadang ni dapat juga rasa apabila kakak saya cuba masak resepi style mak saya. Memang dapatlah air tangan mak tu? Dapatlah rasa masakan mak tu, tapi menerusi daripada air tangan kakak. Okey, sebagai contoh, mungkin boleh kita contoh tak apa makanan yang dirindui? Perut, lembu, usus, bukannya babat, tapi dia masak masak Clio Indonesian punya dish. Okey, kalau macam abang sendiri, abang pandai masak tak? Tak pandai. Goreng-goreng western boleh lah. Okey, kalau macam orang rumah pula? Rumah abang, dia pandai masak, dia boleh masak. Dia memang apabila kami berempat berada di rumah, dia akan masak. Tapi apabila kami bertiga, berdua ataupun seorang di rumah, kami tak amalkan untuk masak. Sekadar order je. Ataupun apabila saya tak ada syuting, saya akan ambil masa tu untuk naik motor saya untuk beli lauk-lauk di kedai-kedai, di hidangan dekat luar, dan kita orang akan masak nasi je dekat rumah. Jadi memang sama ada beli lauk ataupun order in je lah.